guys, Eric, say hi. Ambil semua. Yeah. Macam hal. Ya, kata tak. Je guys, 100 baht saja. Yes, okey. Nampak kan? Buff. Udang-udang ni. Nampak? Kakak suka yang tu lah. Oh, kakak suka yang nombor 2. Hi guys. Okay, so hari ni aku nak bawa korang jalan jauh sikit. Okay, kalau korang nak tahu aku pergi mana, pastikan ikut aku sampai habis video. Jom kita tengok boleh go tak boleh go. Let's go. Okay guys, sebelum boarding, aku nak pergi cek surau dan tandas dulu lah. Okay, jom kita pergi depan ni. Let's go. Okay, aku punya boarding gate C35. Okay, jom. Okay guys, aku nak pergi solat subuh dulu. Okay, so surau pergi yang dekat atas ni lah, atas Derbyshire Smith ni. Jom kita pergi surau dulu. Okay, actually aku pergi ni dekat dengan Starbucks dengan Hard Rock Cafe lah. Nampak depan tu ada Starbucks. Okay, kat sana tu. Okay, so kita pergi kat sini. Okay guys, tadi aku dah selesai solat subuh. So sekarang ni nak tunggu boarding lah. Okay, so kapal boarding pukul 8, boleh pukul 8 boleh masuk lah. Okay, lepas tu pukul 9 lah flight aku. Okay. Okay guys, aku dah masuk boarding. So tunggu flight kita orang pukul 9 lah. 9 pagi. Sofia? You want to say something? Okay guys, jom kita bawa kapal. Eric, slowly Eric. Hey, let's go. Wait for daddy. Slowly, careful. Okay, jumpa lagi kejap lagi guys. Masuk dulu. Jom. Slowly. Siapa? Say hi tu kakak. Say hi. Okay guys, aku nak cuba dia punya breakfast. Late breakfast actually. Tengok, ni nasi lemak, nasi kerendang. Okay, lepas tu ada buah-buahan. Okay, ada salted peanut ni lah. Okay, roti with butter. Okay, orang ada butter. So wife aku punya food. Okay, ada wonton mee. Okay, nampak sedap juga. Lepas tu ni kids meal lah. Ini tak pedas lah, 2 ni. Okay, telur ni. Okay, telur. Kita tengok Lego tak Lego. Aku makan dulu guys. Okay guys, aku dah sampai. So kita ambil barang dulu. Eric dengan stroller anak aku. Let's go. Okay, aku dah sampai Suvarnabhumi Airport. Okay, so tengok sebelah kiri ni. Okay, nak beli SIM card ke apa semua boleh lah kat sini. Nak tukar duit ke. Okay, kalau ada roaming, macam aku prefer roaming lah. Okay, ni kira airport besar, airport paling besar di Bangkok lah. Okay guys, aku ada tempah sufir ni. Okay, nama dia Samad. Pak Samad lah aku panggil. Dia boleh cakap Melayu. Lepas tu dia punya driver actually dah standby untuk ambil aku kat gate 8. So dia orang ni akan bawa aku besok. Bukan besok. Okay, hari Rabu. Aku akan pergi hari Rabu. Aku akan pergi tempat jauh sikit daripada Bangkok. Nanti korang tengok lah. Tak ada banyak lah. Jom kita dekat ni pulau sikit. Guys, driver dah sampai. Boleh. Okey.
load barang dulu. So kita pergi hotel. Okay. Let's go. Okay guys, kita dah dapat hotel. Okay. Hotel ni kat Bangkapi. Okay. Dekat dengan Ruang Mak Center lah. Okay, itu dia. Tidur kat sini lah. Check in kat Regent. Okay. Regent Kamaheng. Hotel ni halal, jangan risau. Guys, ni ialah hotel yang aku check in. Okay. Kat tepi ni, okay, ada Bunga Raya Restaurant, nampak? Sebelah kiri ni. Okay. Jangan risau, hotel ni dijamin halal. Okay. Jom kita check in. Let's go. Okay guys, aku dah sampai bilik. Okay, ni adalah bilik aku, 811. Bilik dia tingkat 8. Okay. Ada lift lah, jangan risau. Okay. Oh, ni baby kena bawa keluar kad. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa kad satu kat sini. Kita tengok. Lego tak lego? Aku dah masuk bilik. Okay. Jom kita tengok apa yang ada kat bilik ni. Okay. Tengok, masuk je. Okay. Sebelah kanan korang ada almari. Okay. So, kita buka almari tengok ada apa. Oh, ni tempat letak lakis lah ni. Tongkat tu. Okay, selalu besi. Kali ni pula kayu. Okay. So, adalah hanger kat sini. So, ada hanger untuk gantung baju ke, sekolah dan apa yang patut lah. Okay. Okay. Kita tutup dulu. Jom kita tengok sebelah sini pula. Okay. Ada telefon. Ada arah kiblat. Okay. So, hotel ni, for information, ni halal lah. Okay. Hotel yang halal. Okay, ada kettle kat sini. Okay. Lepas tu ada kopi. Okay. Kopi dia bagi. Tengok. Kopi. Betul ke kopi? Kopi lah. Okay. Dan sugar. Lepas tu ada plate. Okay. Plate. Plate ni, okay, untuk makan ke apa yang patut lah. Tu ada peti ais. Tengok. Ada complimentary. 2 air mineral. Okay. Kita tengok bilik air dia pula. Okay. Oh, bilik air dia cantik guys. Okay. Ada slipper kat sini. Okay. Slipper untuk masak jamban. Lepas tu, dia pun ada provide ada hair dryer. Ada hair dryer. Lepas tu ada tempat sangkut kain kat sini lah. Soalan ke apa yang betul. Cermin dia agak besar guys. Tengok. Tengok cermin ni. Tengok. Aku tunjuk korang. Cermin dia agak besar. Okay. Lepas tu, sini sinki. Lepas tu ada hand soap. Okay. Ada hand soap. Lepas tu ada pewangi kat sini lah. Okay. Pewangi. Lepas tu ni lah set-set yang dia bagi. Okay. Shower cap. Lepas tu ada cotton bud. Okay. Sanitary bag. Okay. Lepas tu ada tisu. Lepas tu ada satu cawan ni lah untuk kumurkan apa yang patut lah. Okay. Lepas tu, korang jangan risau. Tanda sini ada bidet. Okay, ni makhluk jamban dia. Nampak? Okay, makan standard lah. Okay. So, atas ni ada towel. Okay, ada 4 towel. 2 towel besar. Okay, 2 towel kecil. Okay. Lepas tu, ni ada head shower lah. Okay. Dia portable head shower. Lepas tu, ada panas sejuk lah. Okay, yang penting dia ada water heater. Lepas tu, shampoo dengan shower gel pun ada guys. Okay. Menarik. Cantik betul ni. Simple. Design pun estetik actually. Okay, kat bawah ni. Nampak? Kau boleh ambil wuduk ke apa. Halal hotel. Okay. Kita tengok kat luar pula. Okay, jom kita tengok dia katil. Okay. Nampak katil dia. Okay. Katil dia katil king. Okay. Sebelum kau sampai katil ni, nampak tepi ni ada apa? Ada cermin jugalah. Okay. Cermin berdiri. Untuk make up ke apa. Untuk berdandam ke kasut kan. Nampak? Okay. Betulkan baju ke. Okay. Lepas tu, tepi ni ada meja. Ada tisu. Okay. Lepas tu, ni. Dia ada sedikit sebanyak lah. Welcome to Regent Kamaheng Hotel. Aku minta tolong sebut macam mana. Okay.
sebab dia bahasa Thai. Okay, Bunga Raya Halal Restaurant. Okay, ni channel-channel Thai yang ada dekat sini lah. Okay, TV dia, channel-channel yang dia provide. Kau boleh tengok lah cerita ke apa. Ni room service menu. So, nampak ada ke fried rice with chicken 100 baht. Okay, 150 baht. Harga dia okey lah actually. Consider affordable bagi aku lah. Okay, nanti kita try dia punya menu macam mana. Okay, ni ada kalau nak order apa-apa yang patut. Aku pun tak pasti ni apa benda. Halgo. Oh, mungkin halal punya Thailand lah. Maybe lah. Aku pun tak pasti actually. Kalau korang tahu, kau tinggal komen kat bawah. Okay. So, ni ada 2 plug kat sini. So, meja ni boleh duduk. Okay, ada satu kerusi. Satu tepi ni. Okay, ni remote aircon. Okay, ada remote aircon. Pakai bukan Daikin. Standard Thailand lah. Biasa banyak Daikin. Okay, ni remote TV. Wi-Fi also provided. Okay, ada Wi-Fi. Lampu tidur. Plug ada satu kat situ. Okay, kita tengok demi katil. Quite soft. Comfy juga actually. Okay. Tu depan dia ada apa? Okay, ada TV. Okay, korang boleh layan TV kat sini. Tu ada aircon. Okay, bilik fully aircon, jangan risau. Tepi ni pula ada plug legak lagi satu dengan lampu tidur. Okay, lepas tu kau nak duduk santai-santai kat sini, lepak-lepak. Inilah ada kerusi kat sini. Sambil-sambil tu, kalau contohlah bawa laptop ke apa untuk buat kerja, plug pun ada. Okay, aku tak tengok view lagi. Kita tengok view macam mana. View aje lah. Okay. Yalah view tadi lah actually. Menghadap depan. Maknanya menghadap lobby tadi lah. Okay, tempat parking. Bandar lah, Bandar Bangkok. Okay, dekat Bangkapi punya area. Wamak. Okay, tengok. So, tak ada apa pula sini. So, kat sini pintu ni dia tutup. Okay, memang bukan untuk buka lah. Okay, so aku pun tak pasti. Ada tulisan kat sini dia cakap apa. Kena translate dulu. Okay, so bilik ni aku dapat dalam 700. Okay, 700 5 hari 4 malam. Okay, RM700 Malaysia bukan 700 baht, RM5 Malaysia. Lepas tu ada breakfast buffet. Okay, untuk 2 dewasa. So kau rasa macam mana? Boleh go tak boleh go? Nampak? Cantik kan? Okay, harga berbaloi. Luas, katil king. Okay, nanti kita tengok apa lagi ada kat sini. Okay, kita explore lah. Okay, since aku baru sampai, kita santai-santai dulu lah. Okay, semayang ke apa yang patut. Alright. Hi guys. Okay, aku nak pergi Chocolateville. Okay, inilah orang kata apa, Disneyland Thailand. Jom kita tengok boleh go tak boleh go. Aku tengah tunggu Grab kat luar hotel aku duduk ni. Okay, let's go. Okay, inilah dia kenderaan aku hari ni, Toyota Commuter. Boleh naik 10 orang. Puas hati babe. Jom, let's go Eric, let's go. Eric. Come, I call you. Eric. Dah, let's go. Okay, jom. Kita pergi Chocolateville. Let's go. Yeah, where? Wow, it's a bird. Come. Hi guys. Okay, kita dah sampai dekat Chocolateville. Okay, inilah dia. Tengok meriah kan belakang aku, nampak? Ada patung-patung semua tu. Okay, budak-budak suka lah ni. Okay, so dia consider about kids friendly punya place lah. Kalau cakap tadi, Disneyland versi Thailand. Okay. Okay guys, kalau korang datang kat Chocolateville, okay, kat sini budak-budak boleh mandi lah. Nanti aku tunjuk. Oh, ada air. Nampak air pecik tu. Okay. Okay guys, kat sini kebetulan dia orang masih sambung lagi Songkran Water Festival. So, masa bayar tiket tu tadi, ada dapat ni lah. Okay, ada dapat inklusif ni.
Nampak? Water gun ni. So boleh lah main baca-baca air. Budak-budak suka lah ni main tembak-tembak. Okey. Dia ada game-game lah kat sini. Nampak? Ada game, ada foto automat. Nampak ni? Untuk ambil gambar. Nampak? Foto. Okay. Gambar. Lepas tu dia ada. Nampak? Dia ada ni. Okey. Ada buat dulu ni. Okey. Souvenir semua ni lah. Nampak ada bunga-bunga ni. Baju. Okey. Kau boleh buat birthday celebration. Lepas tu, ni budak-budak suka lah ni. Nampak? Ada capybara. Siapa? Siapa? Ya, capybara. Siapa? Don't go inside the water. See the capybara eating the grass. Kau nampak? Budak-budak suka ni nampak ada capybara kat situ. Siapa? What's that? Siapa? Capybara. Kat sini ada capybara grass. Siapa ada? Okay, bayar 100 baht. Okay. Boleh bagi capybara makan lah. Okay. Go. Eric. Eric. Nampak? Siapa? One by one. One by one. Okay. Okay. Eric, move forward, Eric. Why you stay there? Why? There. Capybara want to eat yours also. Siapa? Go. Tengok, kelas ni tu ada apa? Ni boleh makan lah. Okay. Ni boleh riverside. Macam makan-makan tepi tasik lah. Kanan. Sana ada farmers market. Okay. Sebelah sana tu. Nampak ada farmers market. Okay. Ni kita naik dia punya apa ni, viewing area ni. Okay. Nama dia punya damatan lah. Tengok. So, biasanya orang akan ambil gambar dekat signboard ni lah. Okay. Dekat deal ni. Tapi yang belah sana lah. Okay. Yang belah pergi ni belah balik. Kita ada CEO again. Okay. Nanti kita ambil lah gambar kat situ. Ni lighthouse. Okay, ni ada show time lah. Nampak ada waktu show dia. Okay. Meet and greet around the park. Okay, pukul 4 ke 5. Nampak. Dia sampai malam nampak. Sampai 9.30 malam nampak. Ada boat show. LED boat show. So wajib tunggulah sampai malam. So kau tanya aku memang kena tunggulah. Okay. Tunggu lepak sini. Tengok show. Lepas tu sambil-sambil tu boleh lah nak beli popcorn ke. Okay. Popcorn ada. Air kopi ada. Kek. Okay. Lepas tu air lah. Beer pun ada lah. Okay. Nak makan aiskrim boleh. Lepas tu ada apa? Ada souvenir macam ni lah. Okay, patung-patung macam ni. Baju, pistol air, okay? Topi dan macam-macam lagi lah. Payung. Macam nasi orang lah. Okay, mainan-mainan ni. Okay. Kita jalan depan pula tengok. Lagu pun meriah kat sini. Ada ni kereta klasik kat sini. Cantik kereta ni. American car lah nampak. Letak Shell letak logo ni. Texaco oil ni pun sama nampak. Brand zaman bila ni logo ni. Zaman dulu lah. Okey. Kat dalam tu ada orang. Bukan orang. Oh, ada teddy bear. Okey. Buick. Aku rasa ni Buick. Aku tak tahu how to spell, tahu how to pronounce, tapi dia Buick lah. Okey. US punya kereta lah, semua left hand drive. Okey. Nama klasik. Ada harga tersendiri untuk kolektor masing-masing lah. Okey, inilah directory dia kalau masuk pada depan tadi. Aku masuk terus sebab faham-faham je lah. Travel dengan budak kecil. Okey. Biasalah membuang. Budak-budak. So kita kat sini nampak. We are here. Kat here. Besar juga tempatnya. Aku ingat benda ni tak besar sangat. Okey. Bayaran tiket pun agak murah. Okey. Baru berapa ringgit saja. Kita tengok ada lavender, lepas tu ada lighthouse, okey. Kita tengok family saloon. Tandas je actually okey ke? Tandas ada bidet.
guys. Ni boleh main juga kat sini, nampak? Okey, saya boleh main air. Ni pun boleh main lah dalam ni. Nampak ada apa ni? Apa panggil apa tu? Flat bed ni tu lah. Yang angin tu lah. Okey. Playground angin tu. Wah, tempat ni memang Port OTD lah. Memang cantik. Meriah. Memang meriah betul. Nampak? Kalau ada elok datang petang pasal panas. Cuaca aku begini waktu panas. Sebelah sini nampak macam-macam dekor dia. Memang cantik lah. Okay. Memang cantik. Nampak? Okay, jom. Pergi belah sana pula. Ini apa ni? Waterfall. Waterfall cabin. Ada waterfall cabin. Okay. Jadi kita tengok. Please do not pull. Okay, jangan tarik lah. Oh, ada bunyi. Memang bunyi waterfall lah. Oh, kat luar ni bunyi. Nampak? Nampak? Oh, menarik. Cantik guys. Okay. So, Riverside Bistro. Nampak? Aku jalan belah sini pula. Sini agak luas lah. Okay. Aku surprise juga dengan harga macam ni. Sangat luas. Tuan-tuan nampak? Ni pok-pok nak ambil gambar ni, nampak? House of Light. Oh, cantik. Nampak? Nampak dia. Nampak? Okay. Jadi akan luar ambil gambar. Jom. Alright. Ni boleh lepak sini-sini santai. Macam Europe lah, nampak? Tengok tu ada apa kat situ. Budak-budak pun suka lah. Ada itik ni. Ni tadi dia kenal kat belakang aku ni. Ni macam kat London je. Clock ni. Nampak? Memang design Europe. Ni ada bunga-bunga pula. Menarik. Garden of Romance. Okay? Nampak? Cantik. Jom. So aku dah consider bawa korang satu tour tempat ni. Ni kau nak beli liquor ke apa, boleh lah. Hometown Trading. Okay, nak beli wine ke apa, boleh lah. Okay, I think mostly wine lah inside. Aku tak nak cover lah yang tu. Okay, tak apa. So ini tempat makan. Kita tengok ni. Tengok ambil gambar pula ni. Okay. Okay. Bang. Ya. Eric, there, dinosaur. Your dinosaur is coming. Wait. Eric, what's that? Dinosaur. Wow. Okay guys, aku nak pergi pasar malam. Okay, ni antara pasar malam yang top dekat hotel yang aku duduk. Okay, Ramkayeng Night Market. Okay, lebih kurang few kilometers lah daripada hotel. Okay, so jom kita tengok apa yang ada. Bawa pun dah lapar. Kalau ada kodak-kodak layan juga ni. Tengok ais kodak shake ke. Okay, let's go. So, aku dengar Night Market ni famous with halal food. Jom kita try. Oh, banyak buah-buah ni. Nampak guys. Okay. Anak aku dah haus, aku pun dah haus.
Jom. Dia nak clear water. Oh, you want clear water? That's so fun. You go find. Let's go. Nak cari kosong. Tapi aku nak cari air apa air slushy ke kan? Ataupun coconut shake kalau ada. Jom kita tengok. Let go ke tak let go? Let's go. Sampai pun sampai. 24 hours later. What, Sofia? What? Yeah, that is the place. Where? Oh yeah, it's a Brachiosaurus on top of that. Oh, okay guys, so inilah dia Jurassic World. Okay, one of the reason aku nak datang sini, nak layan anak aku main dinosaur kat sini lah. Okay, experience Jurassic punya park lah. Okay, kat luar ni ada dia punya retail store. Kang boleh tengok lah apa yang boleh beli. Biarlah seorang satu lah kiranya. Okay, nah, kita masuk dia. Sampai wait. Okay guys, okay, Jurassic ni berdekatan dengan Big C. Okay, Big C ni antara supermarket yang besar di Thailand lah. Okay, jom kita tengok. Sofia, are you ready to come in? Okay, aku dah beli tiket dulu online semalam. Okay, dekat Klook. So, aku punya waktu masuk adalah pukul 11. Okay, 11 pagi. Jom. Okay guys, need to scan the QR code first. Okay, jom aku nak masuk. Aku dah beli tiket dekat Klook. Jadi kita redeem first. How many people? 6 adult, 2 kids. 6 adults, 50 right? 2 kids. Okay. Oh, stroller cannot put. Oh, stroller tak boleh masuk guys. So tak apa. Stroller tak ada. Suruh anak berjalan lah. Let's go. Come. Let's go. Kita masuk. Enter this way. Okay. What? Where? Eric. Whoa. Come Eric, let's go inside, come. Okay, masuk je. Kau kena posing dulu kat depan ni, nampak Okay, posing dulu depan ni. Nanti masa balik kau boleh pilih lah gambar mana nak print out. Macam biasa lah. Kena bayar extra lah on that one. Okay. Tiket pula. Bagi aku tiket weekdays harga good, below 100 lah. Weekend mungkin 100 lebih sikit kot. Dekat Klook lah. By direct aku tak pastilah how much. Masuk dalam, beratur dulu. Tunggu sekejap. Okay, masuk dalam. Okay. Really? Jom, kita experience Jurassic World dekat Bangkok. Ya? Really? Okay, let's go. Ferry boarding. Okay. Island Nublar. Okay. Jom. Wow. Ni dia punya ferry lah. I want to see here first. Sampai. You sit there. Come. Tengok, dia dah buka dah. Buka dulu. So kita ibarat macam naik ferry lah. This is your ferry captain speaking. We're heading to Isla Nublar, the home of The Nublar Island this way. Follow me guys. Okay, dah sampai dah island. Nublar Island. Eric, hold my hand, Eric. Come. Hold my daddy's hand. Come. Okay, kita dah sampai dah island dia. So inilah dia Jurassic World experience. Come. Eric, come here. Eric, what's that sound? Dalam ni lebih gelap sikit lah. Okay, bila dekor-dekor dia nampak real, memang cantik. Orang kena experience sendiri. Pintu dia, ada gambar cantik ni. Jurassic World. Let's go. Kita masuk dalam. Kita sampai lah pulau dia. Eric. Eric, Brachiosaurus. Okay, this is a Brachiosaurus. Eric. There.
Nampak? Cantik lah, cantik. Jom kita naik ke tangga dulu. Okay. Tangga dia habis. Tangga pusing ni, spiral stairs ni. Okay. Hati-hati sikit. Hati-hati guys. Okay, feeding time. Okay, just a little snack. Sampai, wait. Oh, nak bagi makan dinosaur lah. Kat sini kau boleh dirilah, okey, untuk ambil gambar. Nampak ada fotografer punya sticker spot. Okey, boleh ambil gambar dengan Brachiosaurus. Okey, Eric, Brachiosaurus. Kita dah selesai ambil gambar dengan Brachiosaurus. Jom kita turun bawah pula tengok tempat lain. Aku difahamkan kat sini at least average 2 hours jugalah kena spend. Okey, around 2 hours. Tapi anak aku ni peminat dinosaur, so aku tak tahu berapa lama boleh duduk situ. Memang kena maybe lama sikit. Kita tengok nanti. Okay, sini ada binocular. Okay, duduk. Wow, cantiknya. Wow, binocular lah guys. Lebih ruang. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, jom. Tadi dia punya binocular tu memang canggih lah. Aku first time dapat rasakan memang, orang kata apa, lain macam lah dia punya grafik semua. Kau tengok dinosaur dia pun, ni Ankylosaurus. Okay, tengok Dino food only. Wow. Wow, macam hidup lah guys. Aku rasa macam zaman batu. Dino food only. Wow. Tak balik. Wow. Ganas juga. Okay. Eric, come here. Okay. Boleh ambil gambar, boleh pegang. Sophia, what's that? What dinosaur is that? Wow, boleh pegang-pegang. One by one. Sophia. Right hand. Yes, okay. Nampak guys? Yang boleh pegang ni apa? Baby dinosaur. One by one. Okay. Lebih gentle. Baby Bumpy nama dia. Okay. So aku pun nak try juga. Sampai daddy stand. Oh, like this. Wah, gila. Masih hidup lah guys. Real betul tu. Apa ni? Nampak Velociraptor punya containment. Okay. Cuci dulu. Sophia, we entering the Velociraptor. Yeah, but we are going to Velociraptor. Are you ready? Go. Yeah. We wait, they open the door, we go, okay? Careful, Sophia. Sophia, how is it? Is it baby Ankylosaurus? You like it? You like Ankylosaurus? The baby one? It seems real, right? Okay, let's go. We are ready. Welcome to Britania. Wow. Jom. Yang ni tak boleh pegang. Velociraptor agak ganas. Okay. Kata please refrain from touching the dinosaur for this one. Jom. Okay. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนนักล่านะคะซึ่งโซนนี้เราจะมีเหล่านักล่าทั้งหมด4ตัวด้วยกันท่านไหนที่เดินเข้ามาแล้วสามารถเดินสำรวจเหล่าเวโรซิรัปเตอร์ที่ตัวท่านเอง Sampai lah. Don't touch sampai lah. Ni lah. Please do not touch. Nampak? Velociraptor ni ganas guys. Dia lock mulut nampak? Delta Blue. Yang ni bagaimana? Yang ni terlepas ke? Cantik lah dia punya bambang dekor dia semua. Survival kit sebab. Tengok survival pills. Nampak?
Ni Charlie nama dia. Okay. Velociraptor juga. Nampak? Charlie. Echo. Nampak? And this is actually has a year of Jurassic World. So what Echo? Blue. Wow. Come, let's go. Indominus Rex observation decks. I don't know. We follow the system. What dinosaur is this? Surprise. Oh. So far, it's a T-Rex. Alright, everyone. It's a T-Rex. Come. Let's go. Kita masuk. Welcome to observation deck, everyone. Okay, jom. โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเรายืนอยู่หลังที่กันก่อนนะคะ Jom. Kita tunggu sini. ต้อนรับเข้าสู่ห้องสังเกตการณ์ไดโนเสาร์ค่ะทุกท่าน Okay. So ni dia punya observation deck untuk T-Rex lah. Okay, aku rasa lah. ส Rex วัสดี Rex. ค่ะเดี๋ยวเข้ามาข้างในกันเลยค่ะยืนหลังที่ทันสมัย Hello, ที่ guys. ใน Jurassic World ค่ะ Anak aku วันนี้ seorang ทุ ni กท่านจะ minat ได้พบ dinosaur. กับเจ้า Tapi ที่เป็น takut. ไดโนเสาร์ที่ถูกขัดแต่ Eric. One more last question, everyone. Are you guys ready? Just look at the screen, everyone. Okay. Let's get to know her first. Okay, jom. Ready. Jurassic World Stand clear. Okay, guys, stand Let's get to clear. know her first, everyone. Where is he? Keep watching everyone. She could be anywhere. มองดีๆค่ะเดี๋ยวจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักที่ Tunggu, tunggu. Whoa, that is everyone. Really close. ไกลมากๆเลยค่ะ Already known as Rex. Smarter than the raptor. Bigger than the T-Rex. ตั Wow. วใหญ่กว่า T-Rex หน่อยหน่อย Seems like the power wins out, everyone. Oh my god. Okay. Oh my god. Oh my god, everyone, I think Whoa, you whoa. guys should step back. Step back from the glass. Everyone, step back. Oh my god. Whoa. Easy girl, easy girl. Whoa. เย็นในหนูใจเย็น Look at that. Whoa. Sampai Eric. It's okay. Harry. Definitely Harry. glass, everyone. Harry. อันนี้เป็นกระจกนิรภัยนะคะทุกท่าน Whoa. Open, what happened, guys? Oh my god, we're gonna end the show right now. Everyone, look at me. Look at me. It says presentation Jason. You guys are 7 year animal. Oh, This dangerous, one over dangerous. here. We have our to you. Let's go. Go. We have to go. We have to go. Go. Run, everybody, run. Run. Oh, we have to go. Let's go. This is snowmaking, guys. Careful, Samuel. Run for your life. Kita nak lari, guys. Dia ada soal nak keluar. Wow. Macam sini. Jalan. Oh. What's that? Oh, besar. Yo. Oh. Besar guys, besar. Besar ni. Dia bau. Let's go. Lagi. Now we're safe. There. We finally. Okay. Oh, no more. Sudah habis lah. Aku rasa setakat ni saja. Ni dia punya souvenir shop. Untuk foto selection pun kat sini lah. Tak payah lagi lah boleh. Okay. Nanti sekali lah. Tengok lu nak beli apa. Aku rasa nak cari something untuk anak aku.
You want Stegosaurus? Huh? Sampai what? Where? Eric, you want which one you want? Eric want T-Rex or what? Nak beli tak nak aku? Come. Plush toys. There's a lot of plush toys there. Okay. Macam ni. Agak sikit comel juga lah guys. Bagi aku agak cute. Nampak? Cute lah. Asal macam aku pula yang nak beli satu. Tiba. Tengok harga dia berapa? Okay. 759 buff. Ni banyak lah. Okay, banyak collection. Yang kecil pun ada. Okay. Nampak? Yang kecil comel-comel dia lah. Okay. Mighty Little Biters, sorry. Topeng pun ada. Okay, topeng. Lepas tu dia ada dan so ni lah. Okay. Oh, Indominus Rex. So ni lain tadi. Cool. Berapa ni? Ni aku rasa mau 2000 buff ni. What's the price? What's the price? How much is this Miss? 3,000. Oh, 3,995 buff. Oh, 3,995 guys. Faham-faham lah Jurassic. Tapi dia punya texture tengok texture memang cantik lah. Siap ada bunyi. Nampak? Wow. Oh, not that one. Oh, this one. Oh. Nampak? Oh, wow. Nampak? Canggih. Sebab ini je. Dia nak ambil yang mana? Sini ada apa pula? Pin pun ada lah actually, okay? Bobby pin. Ni collectible pin. 149 baht. Okay. Batang kecil ni. T-shirt pun ada, okay? T-shirt, dinosaur besar, mini. Ni dinosaur minis. Okay. Oh, ni macam tak ada kat KL ke? Apa buff ni? Okay. 1995 buff, nampak? Okay. Top. Macam lah. Tu merchandise lah. Dia punya botol, lepas tu dia punya bag. Okay. Nak redeem foto pun kat sini lah. Okay. Mak ada foto redemption. Dia bagi QR tadi tu. Korang scan lah. Okay. Scan dan bayar. Okay. Ni pun ada. Ni apa pula? Oh, ni pencil colour. Okay. Colouring pencil. Tapi yang baby dinosaur ni banyak lah. Okay, memang banyak. Nampak? Ni pun ada yang besar. Kita try. Menarik guys. Boleh. Okay. So keychain boleh. So ada 300 baht. 349 tapi ada some discount. 270 dengan 250. Okay. Okay, so aku nak print out lah guys. Okay, nak print out buat apa? Gambar frame satu, lepas tu ada magnet lah. Okay, magnet dengan semua foto. Oh, ini digital package. Boleh lah. Ni soft copy kan? Boleh lah. Tambah je. Okay. Okay, let's go. So 858 buff. Okay. Eric, what's that? Dinosaur. Okay guys, aku tambah lagi gambar tadi, okay? Dengan gambar family lah, dengan mak aku dengan adik perempuan aku. Kita tunggu juga, dia kata 9 minit boleh siap. So total semua 1128 buff. So okay, digital copy pun dapat. Ada frame foto dengan keychain lah. Okay, keychain dengan magnet fridge. Datang jauh-jauh guys, bukan selalu. Okay, kenangan tu lah benda yang kita tak, orang panggil apa? Priceless lah. Okay, duit ada banyak pun tak boleh beli benda tu. Kita tunggu tengok apa hasil dia. Sama-sama kita tunggukan. Okay guys, akhirnya so lebih kurang dalam sejam lebih lah actually. Okay, mungkin up to 2 hours kalau korang duduk dalam tu. Jom kita tengok. Inilah dia. Sofia, let me see the picture. Okay.
Tengok apa hasil dia. Nampak? Ada gambar family lah. Let me see. Okay guys. Ni. Okay, gambar family. Another one. Oh, this one. Oh, okay. Sekejap. Nak lagi satu? Tengok, lagi satu. Okay. Jom tengok family picture lah. Okay. Dah. Okay. Cuma sekali dalam 120. RM120. Okay. Kita ambil yang magnet fish sekali. Tengok magnet fish tu. Beg aku. Tak beli lah. Tadi dia cakap Ni. free lah belakang tu. Dia bagi hadiah lah kan. Magnet fish. Sebaik gambar kita tak lawa. Okay, nampak magnet fish pun ada lah. Okay. So guys, aku dah finish tadi Jurassic. So inilah dia Chao Phraya River. So cruise dia malam-malam sini meriah lah. Okay. Cantik tempat ni. Nampak? Jom kita ambil stroller. Nanti tinggal pula lupa stroller Kalau anakku tadi tak boleh masuk. Okay. Apa nak bagi tahu tempat ni kalau korang datang bawa portable bidet lah. Okay. Tak ada bidet tandasnya tadi. So now kita pergi ambil dia punya apa? Anak aku punya stroller dulu lah. Ni cuaca boleh tahan ni, panas. Ada Ferris wheel kat belakang tu. Nampak. Ada Ferris wheel. Safia, we're not going to the van yet. Okay. Jom kita ambil stroller. Keluar sini balik. Jurassic World Experience. Okay, Jurassic World ni actually dia ada kedai dia juga. Restoran lah. Jurassic Flame Grill or something nama dia. Tapi aku tak pastilah boleh dine in halal ke tidak. Macam tu. Aku agak haus ni. Saya tengok kat tepi-tepi ni ada apa. Ni air teh. Ada air teh. Okay, oolong tea. Kalau nak simple drinks. Sini lah. Okay. Naik ke mana? Okay guys. Dah shopping sikit tadi. Inilah dia aku cakap tadi. Fossil and Flame Restaurant. Jom. Ambil stroller. Okay guys. Okay, next station is actually Icon Siam. Okay, ini antara mall yang wajib pergilah kalau korang dah sampai Bangkok. Kata meriah guys, meriah kat belakang aku. Ramai orang. Ni weekdays ni. Lain macam ni pemandangan. Okay, jom kita tengok apa yang ada kat sini. Kau cuci mata, shopping, makan yang patut. Okay, makanan ke apalah. Let's go. Harry, come. Come, let's go. Let's go. Harry. Jom. Tengok apa yang ada. Cek makanan ke apa yang patut. Harry, what's that? Oh, ni apa ni? Nampak. Ada buaya guys. Buaya. Aku nak solat dulu. Dia B1. Okay, pergi B1. Cek surau. Okay. We go escalator. Come. Escalator. Come. Kita cek surau dulu lah. Surau. Lepas tu baru kita cari food apa yang patut. Turun sampai B1. Okay, dekat lobby ni cari surau. Ini B2 bukan B1. Ni Muslim Peru. B2. Okay, terima kasih. Depan. Tengok, ada food. Udang. Pak udang. Pak atau buff. Udang ni. Udang nampak. Okay, seafood lah. Okay, sotong pun ada, salmon. Nampak? Squid, octopus. Okay. Malah sos. Nak Hokkaido mix slushy. Alamak, macam sedap je ni. Okay, air teh ais. Yang ada jus-jus pun ada lah.
Macam-macam ada kat sini guys. Macam-macam ada. Okey. Mini pun ada. Okey. Dan macam Haya punya street. Okey, Haya Central punya lower ground lah. Okey, di ground floor tu yang macam-macam makanan ada tu. Okey. Jom. Tengok. Buah-buah pun ada. Oh, macam-macam ada ni. Tak tahu mana satu nak makan ni. Durian. Durian 120 baht punya durian. Besar-besar ni durian ni. 100 gram, 100 gram lah. Baik kelapa. Macam lazat kat ni. Apa? Kau nak shake tak? Kau nak make ice cream. Okey. Lepas tu ada soft drink. Ni pun ada lah. Souvenir yang ada. Oh, meriah. Lepas tu ada some ini jade lah, jade. Okey. Tengok. Nampak kayu-kayu ni. Deco things lah. Cork. Okey. C-O-R-K. Cork. Tengok. Depan apa pula. Ada necklace. Okey. Ni pearl lah ni. Okey. Pearl. Perempuan je barang lah. Lepas tu ada jajan-jajan ni. Okey. Ni apa ni? Oh, coconut pandan roll. Menarik. Hai. Okey. Meriah ni macam-macam benda ada ni. Taman satu nak sumbat dulu. Okey. Apa? Hi guys. Okay, so I'm back at the Asiatic Market. Okay, jom kita tengok lagi. Aku ingat nak pergi naik cruise. Okay, lepas tu nak tengok kedai-kedai semua dah buka lah. Okay, apa yang boleh beli. Jom kita shopping ke apa yang betul. Okay. So tempat ni actually petang-petang sikit sampai ke malam lah. Okay, dia alive. Tengok. Kat belakang aku semua banyak kedai dah buka-buka semua. Okay, tadi kedai-kedai tadi belum buka sebab datang pagi. Okay, sebab tadi nak layan apa tu, anak aku pergi Jurassic Park. So kita tengok, jom. Boleh go tak boleh go? Let's go. Okay guys. Ni lah cruise dia, nampak? Dah buka. Okay. Dia buka dari petang sampai malam lah. Nak cantik datang pukul 3 lah, 3-4. Okay. Jom kita tengok tiket ada lagi tak? Let's go. Okay guys, okay, kalau korang nak beli tiket cruise, okay, with dinner, semua kat sini lah, nampak ada banyak tiket, banyak company kat sini. Okay, nampak, apa hujung ni ada. Okay, so yang ni pukul 7.30 sampai 9.30, 2 jam lah. Okay, satu orang dalam 1,200 baht. Okay, siap makan semualah. Kita tengok, boleh go tak boleh go? Okay guys, aku naik Royal Princess Cruise. Okay, jom. How many? 6 adult. 6 adult, 2 kids. One baby. One baby. Okay. 7 คนค่ะล้มน้อง Oh, picture. Okay. Sophia depan. Sophia in front Ambil there. gambar dulu guys. Front there. Sampai kan walk with daddy. Yeah. Careful. Okay. Kau nak cross ni. Okay. So kapal kita dah sampai lah. Jom kita masuk. Okay guys, jom kita tengok apa yang ada kat sini. Okay. Nampak ada nasi. Okay. Nampak ada nasi. Lepas tu ada spaghetti carbonara. Lepas tu ni semua buffet lah. Okay. Fried dolly tatas. Dolly fish with tartar sauce. Chicken with brown sauce. Okay. Itu chicken masam and curry. Nampak? Alright. Wah, mewah makanan. Ada pad thai. Okay. Tengok. Ada apa pula? Okay. Ada sayur-sayur ni. Bermisal salad with shrimp. Okay. Ada kimchi. Papaya salad. Okay. Macam-macam lagi lah. Potato semua ada lah ni. Okay. Sushi pun ada. Wow. Sushi pun ada guys. Mantap. Oh. Ni salad-salad yang ada lah. Okay. Tengok belah sana. Wasabi pun ada lah sini. Nampak? Ada wasabi. Spicy. Spicy, right? Wasabi, right? Okay. This one is cake. Okay, dessert yang ada lah. Thai dessert. Nampak? Ada Thai dessert. Buah-buahan. Okay.
first buah floor naga. smoking area the third or the second floor สำหรับพื้นที่บนเรือนะคะ หลักๆเลยห้องน้ำอยู่ชั้นหนึ่งนะคะพื้นที่สูบบุหรี่อยู่ท้ายเรือชั้นสองค่ะ แล้วก็ในกรณีฉุกเฉินนะคะเสื้อชูชีพเรานะคะบนดาดฟ้าอยู่ใต้เคาน์เตอร์บุฟเฟ่ต์และชั้น2ก็เช่นกันส่วนชั้น1นะคะเสื้อชูชีพอยู่ที่ Okay, guys. So disebabkan air tinggi, so semua kena duduk lah. Okay, di tempat masing-masing demi keselamatan. Okay. So kita akan sampai dekat bridge tu. Okay, sepatutnya dia akan jalan lagi jauh tadi. So paras air sungai Chao Phraya tinggi. So kita kena ni lah. Okay, patah balik. Okay, patah balik dan jalur bridge tadi. Okay, jalur bridge tadi ni tadi aku terpaksa duduk kat bawah lah. Okay. Demi keselamatan. Sebab waktu tu tengah beratur apa? Tengah beratur ambil makanan. 3. Everyone please move from your seat and we'll take a seat on the floor please. On the floor please. One. Betul-betul rendah ni guys. Nampak nampak So memang kena tunduk. Yeah, finally. So Okay. let's see at the Untuk